Kita sambung daripada sebelum ni punya episod. Lepas habis aktiviti sailing yang memang wow semacam, kami pun check in semula di Zasco Hotel. Bersihkan diri, tarik nafas dan terus baring. Recharge mode is on. Masuk waktu maghrib, perut pun mulai main kompang. Jadi kami keluar cari makan. Kedai makan ni recommended by Nana Mario. Katanya sedap gilos. Nama dia kalau tak silap panjang sangat, iaitu Warung Bayuwangi Istana Buah Zahira. Nama kedai level istana gitu. Kat situ ramai orang lokal makan, so kita tahu this place is legit. Kami pun order ayam geprek. Sedap weh, sumpah. Pedas-pedas syahdu, tapi bukan jenis pedas cair. Rasanya memang asli, bukan versi ayam geprek acah-acah macam kat sini. Tapi ada juga yang sedap weh kat sini weh. Harga pun berbaloi-baloi. Sumpah, kalau datang Labuan Bajo lagi, dinner kat sini wajib korang pergi. Lepas makan, masing-masing split ikut haluan. Ada yang sambung shopping kat jalan Pantai Cenang versi Bajo. Ada yang balik hotel. Dan aku, of course lah, ikon Alfamart, haruslah ke Alfamart dulu dong. Good morning Labuan Bajo. Hotel kami termasuk dengan breakfast. Feeling dia macam T20 tapi dompet masih B40 dek. Sebab sarapan dia menghadap laut. Menu pula banyak. Nasi, roti, buah, kopi, jamu. Ada macam-macam. Kuih-kuih muih. Kami lepak lama dekat sini, borak sambil kunyah-kunyah. Tahu-tahu dah pukul 9. Jam 10.30 pagi kami check out. First stop pusat oleh-oleh Labuan Bajo. Destinasi yang pertama adalah Kado Bajo. Tempat ni besar dan lengkap. Macam-macam ada. Makanan lokal, t-shirt, bag, kitchen, fridge magnet. Semua ada. Mak ayah je tak ada. Harga ada yang okey, ada yang Aku grab satu beg silang, sumpah comel sebab design dia macam local sikit. Next stop, kami pergi ke Exotic Komodo. Walaupun kedai ni lebih kecil, tapi harga dia lebih kurang mesra poket. Aku sempat borong fridge magnet buat kenangan. Then kita orang terus ke airport dan boom, tamatlah trip kami. Oh ya, nota penting, tiket flight ke Labuan Bajo ni limited tau. Seminggu maybe dalam 3 je flight. So make sure plan itinerary elok-elok. Kalau nak lagi senang, PM kami dekat link bio. Lepas tu cakap nak pergi Labuan Bajo. Nanti kita akan buat trip ni. Sama ada open trip ataupun private trip. Dengan itu berakhirlah kisah cinta kami dengan Labuan Bajo. We'll come back insyaAllah. Bye Bajo, stay beautiful. Dengan lafaz bismillah, trip Labuan Bajo ready to sign off.